Okey, selamat kembali ke dunia. Yo. Yep. Ya, yuk. Kita nak ke mana ni? Kita nak menuju satu kawasan di mana ada tanam pokok buah-buahan. Buah-buahan. Maksudnya kita bercucuk tanam Bercucuk tanam. Ya. Kalau kita berjasa pada tanah, kita pun dapat hasilnya. Ya, betul. Jadi dia ada memberi manfaat juga Ya, kalau betul. kita menanam ni. Betul. Maksudnya orang ramai pun boleh makan. Boleh makan, boleh rasa. Boleh rasa ya Kita rajin je. Ya, rajin. Ya, ni kawasan dia. Kita duduk depan dulu. Ya. Okey, yuk. Yuk tengok buah apa tu yuk? Ni pokok jambu batu. Pokok dah jambu besar buah dia. batu. Dia Besar dah buah. besar yuk. Yang tu pun kita boleh balut. Dah besar dah. Okey yuk. Yuk ambil satu kaedah untuk balut yuk. Nanti yuk ambil plastik tu. Ya Okey. Ini pun kita beli untuk balut. Okey ni yuk. Tunjuk sikit. Pembalut buah jambu yuk. Ini memang konsep dia simple je. memang kan untuk balut. Untuk balut. Jadi buah dia tu duduk dalam ni. Oh, ketan kena guna. Pengatas plastik ni kita tarik sampai ke pokok tu yuk. Kita stapler je belakang dia. Contoh yuk buat Okey, kita buat 3IP yuk. Okey, mana buah jambu dia dulu? Ni, mana yuk? ni buah jambu dia. Ni buah jambu. Jadi konsep dia yuk sama je. Ni kita buang dulu daun ni yuk. Okey. Yuk masuk. Awak masuk je, cara simple je. Awak masuk je. Okey. Okey, yuk. Awak masuk, tarik sampai ke dalam. Dia duduk dalam kertas tu. Tarik je simple gini, stapler je. Oh, macam tu je? Senang je, simple je. Ya, regangan macam tu je yuk. Okey. Ni pun dah besar ni yuk, buah ni. Nampak macam sedap je yuk. Boleh makan dah? Boleh je makan tu yuk. Okey, yang ni buah yang baru kita balut yuk. Ni tengah buah ada lagi yuk. Ni pun nak balut juga? Yang ni belum lagi yuk. Oh, belum. Ni kata buah yang berputik ni, yang ni saya dah tabur baja hari tu yuk. Dia nampak macam sihat pokok ni. Sihat yuk. Ya yuk. Kalau kita jaga sesuatu benda lain pun jadi sihat kalau kita jaga, betul tak yuk? Macam yuk pun sihat je ni. Sihat juga. Okey. Yuk buah jambu ni yuk suka ke kalau makan? Tentu boleh suka vitamin C ni. Vitamin C. Okey, tu yang tengok pokok dengan buah tu geram kan yuk? Pokok dia nampak segar, hijau, cantik, cukup. Ya, betul yuk. Ni kalau kira yuk buah yang baru. Okey. Buah yang baru berapa biji dia ada? Satu, yang dua. Ni tak besar, ambil yang buah kecil dulu. Ni yuk. Satu. Okey, dua. 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 Ni yuk, sini saja pula. Ni dua. Ni. Dua ni. Tu baru lagi yuk. Dua. Dua. Ni. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Dua biji ni. Dua biji. Tujuh. Okey. Yang bawah ni belum lagi. Tujuh. Ni. Uish, kecil. Dah ada dah. Lapan. Ni. Sembilan. Ni yuk. Sepuluh. Ni. Sebelah yuk. Sebelah. Maksudnya buah yang kecil tengah berputik ada sebelah yuk. Yang besar yang tak balut lagi ni, sini ada dua. Yang tu ada dua. Maksudnya sepokok ni yuk. Jadi tadi 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17 dah yuk. Sepokok ni, 17 biji dah. Banyak hasil dia ni yuk. Masa tanam dia ni dalam 4 bulan baru yuk. 4 bulan? 4 bulan. Tapi dia dah mengeluarkan hasil dah. Mana kalau kita tanam pokok jambu pun bagus juga. Boleh yuk. Okey yuk. Last kali apa yuk? Kata-kata sikit. Okey. Last kali. Kepada yang berminat menanam pokok, cubalah tanam pokok. Jangan cakap tangan panas ke, itu menipu sebenarnya. Kalau dah cukup dia punya pokok baja air, insyaAllah akan naiklah hidup. Memang terbaik yuk. Okey, jadi kita dunia yuk ni kita berkongsilah apa yang baik apa semua. Sahabat-sahabat boleh komen, subscribe video yuk ni. Ya. Okey, dunia yuk terbaik. Terbaik. Ya, kita akan cerita dunia lain pula.